Hai semua, kali ini kita nak kupas satu topik penting dalam sistem pendidikan negara kita, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah atau ringkasnya PBS. Inilah sistem yang sekarang jadi standard utama untuk menilai perkembangan para pelajar di Malaysia. Jom kita bedah sama-sama macam mana sistem ni berfungsi. Kita semua tahu kan, UPSR dan PT3 dah pun dimansuhkan. Jadi, soalan paling besar yang bermain kat fikiran ramai ibu bapa dan pelajar mestilah, habis tu, macam mana prestasi kita nak dinilai sekarang? Inilah persoalan utama yang kita akan rungkai hari ini. Jawapannya terletak pada satu era baharu dalam cara kita menilai murid. Tapi kan, perubahan ni sebenarnya bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba atau kelam kabut tahu. Cuba kita tengok garis masa ni. Peralihan kepada PBS ni sebenarnya satu proses yang dah dirancang dengan teliti dan dibuat secara berperingkat. Semuanya bermula seawal tahun 2010 bila kerajaan luluskan pelaksanaannya. Lepas tu tahun 2011, ia mula diperkenalkan di sekolah rendah. Akhirnya, barulah UPSR dimansuhkan pada 2021, diikuti oleh PT3 setahun kemudian. Ini jelas menunjukkan yang ia satu anjakan dasar yang dah difikirkan masak-masak. Okey, jadi apa sebenarnya idea besar di sebalik PBS ni? Teras utama sistem ni berpaksi pada satu konsep yang dipanggil pentaksiran holistik. Menurut panduan daripada Kementerian Pendidikan, PBS ni ditakrifkan sebagai satu pentaksiran yang holistik. Apa maknanya tu? Senang cerita, ia tak lagi pandang pada satu aspek je, iaitu intelek atau kognitif. Tak, ia juga ambil kira aspek afektif yang merangkumi emosi dan rohani dan juga psikomotor, iaitu perkembangan fizikal pelajar. Matlamatnya, untuk membangunkan seorang murid tu secara menyeluruh seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Untuk kita faham PBS ni dengan lebih mendalam lagi, kita kena pecahkan ia kepada beberapa komponen utama. Secara asasnya, PBS ni ada dua kategori besar. Pertama, kategori akademik yang di dalamnya ada pentaksiran pusat dan pentaksiran bilik darjah. Kedua pula, kategori bukan akademik. Yang ni terdiri daripada pentaksiran psikometrik dan juga PJSK atau nama panjangnya Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum. Gabungan kedua-dua kategori inilah yang memberi gambaran penuh tentang kebolehan seorang murid. Jadi inilah dia, 4 tiang utama yang menyokong sistem PBS. Ada PBD, iaitu penilaian yang cikgu buat setiap hari dalam kelas. Ada PP, pentaksiran yang lebih formal dan seragam untuk subjek tertentu. Kemudian ada PAJSK yang ukur sejauh mana aktifnya murid dalam sukan dan co-kurikulum. Dan akhir sekali, PPSI yang bantu kita kenal pasti bakat dan minat semula jadi murid. Sekarang, jom kita zoom in sikit pada komponen yang paling penting dan paling kerap dialami oleh murid dan guru, iaitu pentaksiran bilik darjah atau PBD. Boleh dikatakan, PBD ni macam jantung kepada sistem PBS. Ia bukan satu peperiksaan besar yang datang sekali setahun, bukan? Sebaliknya, ia adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Tujuannya adalah untuk cikgu sentiasa kumpul maklumat tentang tahap penguasaan dan kemajuan setiap anak murid mereka. Dalam PBD ni, ada dua jenis pentaksiran utama. Bayangkan macam nilah, pentaksiran formatif tu ibarat maklum balas daripada seorang jurulatih semasa sesi latihan. Ia berterusan melalui latihan harian untuk bantu kita jadi lebih baik. Manakala pentaksiran sumatif pula, macam skor akhir perlawanan. Ia menilai apa yang kita dah belajar pada penghujung sesuatu topik, contohnya melalui kuis atau ujian akhir semester. Menariknya, PBD ni macam alat dua dalam satu. Bagi cikgu, ia bantu mereka tengok sama ada cara mengajar mereka berkesan atau tak, dan dari situ mereka boleh buat penambahbaikan. Bagi murid pula, ia bantu mereka untuk nampak perkembangan diri dan faham apa kekuatan dan kelemahan mereka dalam pelajaran. Jadi, wujudlah satu kitaran maklum balas yang sangat sihat. Proses pelaksanaan PBD ni boleh kita ringkaskan kepada 4 langkah mudah. Mula-mula, cikgu akan merancang sesi pengajaran dan cara penilaian. Lepas tu, mereka laksanakan dalam bilik darjah. Seterusnya, semua maklumat direkod dan dianalisis untuk faham prestasi murid. Dan akhir sekali, laporan akan disediakan dan tindakan susulan akan diambil untuk bantu murid mana yang perlu. Baiklah, kita dah tengok semua komponen-komponen ni. Sekarang, apa kata kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar? Kenapa sistem PBS ni sangat penting sebenarnya? Petikan daripada panduan Kementerian Pendidikan ni merumuskan segalanya dengan sangat padat. Perkataan penting di sini ialah pemangkin. PBS ni bukan direka semata-mata untuk ukur prestasi dan bagi grade, bukan. Ia direka untuk jadi pendorong, untuk mencetuskan perkembangan diri setiap murid secara menyeluruh.
Pada akhirnya, matlamat besar PBS ni adalah untuk membentuk generasi masa depan Malaysia. Generasi yang bukan saja hebat dalam akademik, tapi juga seimbang dari segi sahsia, seorang yang inovatif, mampu bersaing di peringkat global dan ada kemahiran-kemahiran penting seperti komunikasi dan kepimpinan untuk hadapi cabaran abad ke-21. Ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita renungkan bersama. Adakah anjakan kepada sistem yang lebih holistik ini benar-benar kunci yang kita perlukan untuk membina generasi masa depan Malaysia yang lebih cemerlang dan bersedia menghadapi dunia? Fikir-fikirkan.